seorang perempuan jumpa dengan Nabi SAW, dia kata tolong doakan dia, sebab dia menghadapi satu keadaan tak tahulah apa bendanya, tapi dia akan hilang kawalan diri dan dia akan bertelanjang. Tolong doa supaya sembuh. Nabi SAW kata, kamu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, aku doakan kamu dan kamu sembuh. Pilihan yang kedua ialah kamu bersabar, dan dengan sabar itu kamu masuk syurga. Dan perempuan itu kata, saya pilih sabar, sebab kalau sembuh belum tentu masuk syurga. Saya pilih sabar, dan saya nak sabar tu supaya saya boleh masuk syurga. Cuma tolonglah doakan aku Rasulullah, supaya bila keadaan tu berlaku, dia tak sampai bertelanjang. Dan Rasulullah doakan dia. Jadi individu-individu, orang upaya, kelainan upaya, segala kepayahan yang berlaku, orang faham ke orang tak faham, orang nampak ke orang tak nampak, mudah-mudahan Allah balas dengan syurga. Cuma yang penting, kita sedar bahawa masalah yang kita hadapi bukan kerana kita menyusahkan orang, bukan kerana apa, tapi kerana hikmah-hikmah yang pelbagai yang datang. Itulah yang saya harapkan, perbaiki pendidikan supaya anak-anak ini bila mereka pergi ke realiti kehidupan yang penuh cabaran itu, mereka pergi sebagai orang yang telah diperkasa dan bukannya orang yang sekadar telah dibantu dan dibetulkan.